Mana yang lagi baik, nak simpan duit kertas ataupun nak simpan emas? Simpan duit maksudnya kita hanya simpan nombor. Walaupun nombor bertambah setiap tahun dengan pembahagian dividen, lama-lama duit tu hanya sekadar nombor saja disebabkan kuasa belinya semakin lama semakin menyusut kerana inflasi, bahkan nilainya boleh lenyap terus. Ini yang berlaku di Zimbabwe dan negara jiran kita Indonesia pun turut menerima kesan daripada inflasi. Simpan aset seperti emas, perak, tanah dan rumah maksudnya kita simpan kuasa beli. Walaupun harganya naik dalam jangka masa panjang, kebiasaannya kuasa belinya turut kekal, iaitu ia tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Jadi apa sahaja simpanan untuk jangka masa panjang, aset fizikal seperti emas adalah lebih baik kerana nilai dan kuasa belinya lebih terjamin. Duit kertas hanya sesuai untuk transaksi jangka pendek tetapi bukan untuk simpanan dalam erti kata sebenar. Kalau nak simpan sekadar cukup untuk hal kecemasan atau untuk digunakan dalam jangka waktu terdekat seperti 3 ke 6 bulan pendapatan. Manakala untuk jangka masa panjang, simpanlah aset fizikal seperti emas. Ini jauh lebih menguntungkan untuk kita pada masa akan datang. Kalau dah faham, jom mula menabung emas sikit-sikit melalui akaun Emas Gap Public Gold. Kita boleh menabung 1 gram 1 bulan hingga cukup gram emas tuan-puan boleh keluarkan sekecil-kecil emas 1 gram hinggalah sebesar 1 kilogram emas. Yang mana nak daftar akaun Emas Gap boleh klik link di bio Safia Sofian. Saya bantu sebaiknya. Mana yang lagi baik, nak simpan duit kertas ataupun nak simpan emas? Simpan duit maksudnya kita hanya simpan nombor. Walaupun nombor bertambah setiap tahun dengan pembahagian dividen, lama-lama duit tu hanya sekadar nombor saja disebabkan kuasa belinya semakin lama semakin menyusut kerana inflasi, bahkan nilainya boleh lenyap terus. Ini yang berlaku di Zimbabwe dan negara jiran kita Indonesia pun turut menerima kesan daripada inflasi. Simpan aset seperti emas, perak, tanah dan rumah maksudnya kita simpan kuasa beli. Walaupun harganya naik dalam jangka masa panjang, kebiasaannya kuasa belinya turut kekal, iaitu ia tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Jadi apa sahaja simpanan untuk jangka masa panjang, aset fizikal seperti emas adalah lebih baik kerana nilai dan kuasa belinya lebih terjamin. Duit kertas hanya sesuai untuk transaksi jangka pendek tetapi bukan untuk simpanan dalam erti kata sebenar. Kalau nak simpan sekadar cukup untuk hal kecemasan atau untuk digunakan dalam jangka waktu terdekat seperti 3 ke 6 bulan pendapatan. Manakala untuk jangka masa panjang, simpanlah aset fizikal seperti emas. Ini jauh lebih menguntungkan untuk kita pada masa akan datang. Kalau dah faham, jom mula menabung emas sikit-sikit melalui akaun Emas Gap Public Gold. Kita boleh menabung 1 gram 1 bulan hingga cukup gram emas tuan-puan boleh keluarkan sekecil-kecil emas 1 gram hinggalah sebesar 1 kilogram emas. Yang mana nak daftar akaun Emas Gap boleh klik link di bio Safia Sofian. Saya bantu sebaiknya.